Apa? Dia ribah tu. Betul tak? Kalau perbezaan setting headset yang original ya, nampak tak dia ribah tu? Jelas ya, dia ribah tu. Kalau yang jenama tiruan dia tak boleh nak ribas macam ni. Kalau nak forward, tekan sini. Nampak tak? Dia forward. Dia boleh ribah, dia boleh forward ya. Itulah perbedaannya. Yang ini original. Dia boleh jarum analog tu boleh reverse, boleh forward. Ini original. Kalau reverse macam tu apa tak dia reverse? Itulah saja, setakat itulah saja video perbedaannya. Headset setting originalnya. Kalau nak tengok headset setting jam tiruan, tengok dekat channel aku tu, jamnya warna merah tu. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton.